Assalamualaikum semua. Kalau anda seorang pelajar tingkatan 3 atau mungkin seorang guru pendidikan Islam, anda mesti perasan kan, peperiksaan sekarang ni dah lain macam sikit. Jadi, dalam perkongsian kali ni, jom kita bedah siasat format ujian akhir sesi akademik atau UASC untuk subjek pendidikan Islam. Okey, sebelum kita pergi lebih jauh, saya nak tanya satu soalan penting. Cuba jawab jujur. Awak belajar ni untuk hafal semata-mata atau untuk betul-betul faham? Sebab jawapan awak tu, itulah kunci kepada keseluruhan perbincangan kita hari ini. Untuk jawab soalan tadi tu, kita kena faham dulu apa yang dah berubah. Jadi, dalam bahagian pertama ni, jom kita tengok perbezaan paling asas antara format PT3 yang lama dengan format USA yang serba baru ni. Senang cerita macam ni lah. Zaman kita hafal nota tebal-tebal, lepas tu harap soalan spot keluar. Zaman tu dah tamat, dah game over. Peperiksaan dah berevolusi. Jadi cara kita belajar pun kena berevolusi. Ini bukan tukar format kertas soalan je tau, tapi satu anjakan besar dalam cara kita berfikir. Dan anjakan pemikiran inilah yang membawa kita terus ke bahagian 2. Perubahan paling besar sebenarnya bukan pada tajuk-tajuk yang kita belajar, tapi pada cara otak kita diuji. Kita beralih daripada sekadar menghafal kepada betul-betul berfikir. Dan kalau kita cakap pasal berfikir, ada satu perkataan magic yang semua orang kena tahu. KBAT, kemahiran berfikir aras tinggi. Inilah dia jantung kepada format USA yang baru. Dah tak penting sangat apa yang awak tahu. Yang lebih penting sekarang, apa yang awak boleh buat dengan ilmu yang awak ada tu. Nak nampak beza dia dengan jelas? Cuba tengok slide ni. Dulu zaman PT3, soalan dia mungkin macam ni. Nyatakan 3 hikmah beriman kepada hari akhirat. Senang kan? Awak hafal, awak tulis. Tapi sekarang, USR tanya, pada pendapat anda, kenapa rasuah masih banyak berlaku walaupun orang tahu pasal hari akhirat? Nampak tak? Dia bukan nak jawapan dari buku teks, dia nak awak fikir, analisis dan kaitkan dengan dunia sebenar. Analogi paling senang nak faham macam memasak. Kalau menghafal tu, ibarat awak hafal senarai bahan je, tepung, gula, telur. Tapi kebat ni, dia nak tengok awak pandai tak guna semua bahan tu untuk buat sebiji kek coklat yang sedap. Itu baru namanya aplikasi. Okey, faham dah kan konsep KBT ni? Mantap. Sekarang, jom kita tengok macam mana KBT ni muncul dalam kertas peperiksaan yang sebenar. Dalam bahagian 3 ni, kita akan zoom in pada trend-trend soalan terkini yang awak wajib tahu. Trend pertama, soalan-soalan yang dekat dengan hidup kita. Soalan kontekstual. Dia tak tanya benda-benda teori je. Dia akan bagi satu situasi, satu senario. Contohnya, macam mana nak solat jamak dan qasar dalam kapal terbang. Ataupun apa adab guna media sosial ikut ajaran Islam. Jadi, ilmu tu rasa lebih real dan praktikal. Trend kedua pula, soalan yang holistik. Maksudnya, satu soalan boleh gabungkan beberapa topik sekaligus. Dia mungkin mula dengan satu ayat Al-Quran, lepas tu kaitkan dengan satu hadis, dan akhir sekali suruh awak bincangkan satu isu semasa, guna dua-dua sumber tu. Ini nak uji sama ada awak nampak Islam tu sebagai satu pakej lengkap, bukan subjek yang asing-asing. Dan yang ini, tolong dengar betul-betul. Jangan buat silap dengan fokus pada topik tingkatan 3 je. Tengok carta ni. 30% dari tingkatan 1, 30% dari tingkatan 2. Maknanya, lebih separuh soalan datang dari topik-topik lama. Jadi, lupakanlah niat nak spot soalan. Semua bab penting, tak ada jalan pintas. Okey, kita dah tahu trend soalan. Sekarang, masa untuk jadi doktor bedah. Kita akan belah kertas peperiksaan tu sendiri, tengok apa ada dalam setiap bahagian, supaya nanti bila dapat kertas, tak adalah terkejut. Baiklah, kita tengok jadual ni. Bahagian A, soalan objektif, dia uji pemahaman konsep. Bahagian B, ini pula bahagian teknikal. Jawi, tajwid, isi tempat kosong. Bahagian ni selalunya straightforward je. Dan kemudian, kita sampai ke bahagian C. Bahagian C ni lah, zon panas kebat. Di sinilah penentu grade cemerlang dengan grade baik. Jawapan esei di sini perlu mendalam, matang dan tunjukkan yang awak betul-betul faham, bukan setakat hafal. Jadi, macam mana nak takluk bahagian C ni? Ada formula mudah. Ingat je ni. Mula dengan fakta, lepas tu bagi huraian, sokong dengan contoh yang relevan dan tutup dengan kesimpulan. Ikut je struktur ni, insya-Allah jawapan awak akan jadi lebih padu dan tersusun.
Okey, kita dah faham semua benda baru ni. Soalannya sekarang, jadi apa kita nak buat? Dalam bahagian terakhir ni, jom kita bincang strategi praktikal untuk para guru dan juga untuk para pelajar. Untuk para guru, mungkin dah tiba masanya kita ubah sikit cara mengajar. Kurangkan sikit syarahan, kita perbanyakkan aktiviti yang bagi pelajar berfikir. Guna kajian kes, bincang isu-isu semasa, fokus pada soalan kebat yang berkualiti. Bukan lagi kejar habiskan latih tu semata-mata. Dan untuk adik-adik pelajar, mesejnya sangat jelas. Tolonglah berhenti fokus pada menghafal nota semata-mata. Mula fahamkan konsep di sebalik setiap tajuk. Belajar cara nak olah idea dan tulis jawapan yang kemas. Dan paling penting, sentiasa cuba kaitkan ilmu agama dengan apa yang berlaku dalam hidup awak seharian. Jadi, kesimpulannya mudah je. UASA ni bukan nak uji memori awak. Ia nak uji cara awak berfikir. Soalan terakhir dari saya untuk awak. Lepas dah dengar semua ni, apa satu benda yang awak akan ubah dalam cara awak belajar atau mengajar bermula hari ini? Cuba fikir-fikirkan.